Korang mesti pening kan nak beli LCV8 standard ke ataupun nak beli yang SE ni? Jom kita tengok. Yang pertama, cover set dia. Cover set dia dah berubah dah. Kalau yang standard ni dia macam stripe biasa je. Tapi kalau yang SE ni dia pakai warna red titan. Lepas tu dia ada stripe special edition sekali tau. Kedua, kalau korang tengok LC SE ni, kat sport rim dia ni ada tulisan 135 LC tau. Tapi kalau yang standard ni tak ada. Yang ketiga, kalau yang standard ni, kalau kau nampak dia punya 135 LC ni pakai stiker kan. Kalau yang SE pula, dia punya 135 LC ni timbul tau. Memang lawa. Kalau LC yang standard ni, dia free hair tau. Tapi kalau yang SE ni, dia dah pakai tudung dah. Kau tahu nampak ni, cap dia ni. Lawa tau. Apa yang aku suka dengan LC SE ni, dia ada charger tau kat sini. Nampak ni? Kalau kau buka ni, dia ada charger port. Kalau tekan enjin, terus charge tau phone ni. So kalau korang nak motor yang biasa, yang tak ada charger, cover set pun standard, harga pun murah, korang boleh ambil LCV8 standard ni. Tapi kalau korang nak ada tempat charger ke, korang nak cover set yang lawa ke, ada cap ke, korang boleh ambil LC SE ni. Lawa. So kalau kau berminat, korang boleh isi form ni bio sekarang, okay?